Korang tengok lampu dekat dalam dia tu banyak tau. Yang model ni memang baloi. Yang ni lampu solar guys. Pakai lampu macam ni, tak payah nak risau bil tinggi. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu siang dia akan cas dengan automatik. Waktu malam pula, dia boleh nyala dengan automatik juga. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Lampu ni lepas je pasang, gantung je mana-mana yang korang nak. Biar je. Siang dia cas automatik, malam dia akan nyala. Bila malam, cahaya dia ni memang cerah tau. Jadi korang yang jenis selalu tinggal rumah waktu malam, pakai je lampu ni. Tak payah nak buka tutup switch, dia automatik nyala. Rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah, walaupun korang tak ada dekat rumah. Jadi nak tinggal rumah lama, korang tak risau. Yang model ni model baru tau. Kalau korang beli watt yang paling besar, korang dapat lampu saiz besar dan panel saiz besar tau. Panel dia 60cm kali 35cm. Panel besar macam ni, baru dia boleh cas lampu ni dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, matahari tak banyak, dia tetap dapat hasilkan tenaga untuk bagi lampu ni nyala sepanjang malam. Korang boleh cek yang model baru ni, memang baloi.